Okey, berjumpa kita lagi dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. So, hari ni saya ingat saya nak masak sotong goreng kunyit. Tapi sotong goreng kunyit air tangan Haliza Maisuri ni tak sama tau dengan sotong goreng kunyit yang you all masak, ya. Mari kita mulakan. Mula-mula kita panaskanlah kuali ni dulu. Sambil-sambil kuali panas, saya nak tunjuklah bahan-bahannya, ya. Beza sotong goreng kunyit air tangan Haliza Maisuri, saya suka menggunakan kunyit hidup yang saya dah tumbuk, ya. Dah namanya sotong goreng kunyit, tentu sekali ya, banyak menggunakan kunyit dan kunyit serbuk, ya. Bahan-bahan yang lain, bawang putih, cili ya, untuk penambah seri orang kata, ya. Dan bawang Holland pun kena juga, ya. Ada juga halia. Bawang putih, bawang merah ni pun saya akan tambahkan sedikit untuk padukan lagi rasa, ya. Udang pula, sotong goreng kunyit kita, ya. Ada sayurnya, jadinya kalau lah orang kata tak ada menu lain, tak ada lauk lain, satu lauk pun dah cukup. Sayurnya dah dekat sini, lauknya dah dekat sini, ya. Lepas itu kita tambahkan ataupun kita masukkan sedikit sos tiram, garam dan juga perasa, ya. Macam biasa kita kena keluarkan air sotong dulu, ya, supaya sotong ni tak liat dan senang nanti kita nak masak dia, ya. Betul-betul air dia dah kering. Nampak tu? Kita dah boleh masukkan ataupun transfer dalam bekas lain dulu untuk kita gorengkan. Kalau masak sotong goreng kunyit ni, lebih minyak pun tak apa. Sebab minyaknya itulah yang sedap sangat kalau gaul-gaul dengan nasi panas, ya. Okey, mula-mula kita letak minyak, ya. Tapi janganlah terlalu banyak, dan macam berkuah minyak pula nanti, ya. Bergenang-genang pula dalam kuali. Dan kita akan tumiskan bahan tumbuk dulu, ya. Saya letak juga, kalau you all tak nak letak pun tak apa, tapi saya lebih suka sebab saya suka banyak orang kata apa, perencah ataupun bahan-bahan. Okey, mula-mula kita akan gorengkan dulu ataupun tumiskan dulu, ya. Bawang putih, bawang merah. Dan boleh masukkan halia, ya. Halia ni kita dah hiris halus. Dan dah boleh masukkan sotong, ya. Diikuti dengan bahan-bahan yang lain. Senang masak ni. Campak-campak saja. Siap, ya. Tak makan masa lama. Kunyit yang kita tumbuk, ya, kunyit hidup. Dan serbuk kunyit ni perlu, sama ada you nak masukkan kendian macam ni ataupun nak gaulkan sekali dekat sotong dia. Sebab kalau sotong goreng kunyit tak letak serbuk kunyit, dia kurang kuning, ya. Kalau letak kunyit hidup saja, dia kurang kuning. Jadi nampak tu, kalau kita letaklah orang kata apa, kunyit tumbuk tu, nampak tu, betul-betul lah orang kata nama menu ni sotong goreng kunyit, ya. Dah boleh letak garam, bismillah. Kita boleh letak dah serbuk perasa, ya. Kita boleh letak juga sos tiram kita, ya.
Lain kan kalau kita guna serbuk kunyit saja dengan kunyit hidup kita tumbukkan ya. Nak lagi dia cantik, lagi terasa kunyit dia, guna ibu kunyit. Masya Allah. Sekejap je ni. Gaul-gaul-gaul tu 2-3 minit dah boleh matikan api. Masak dah. Nampak tu sekejap je ya. Dah pun masak sotong goreng kunyit kita. Yummy. Lupa bubuk ni. Popek lupa letak ya. Kacang panjang dan juga carrot. Okey, sotong goreng kunyit kita pun dah masak. Harum bau dia. Boleh matikan api, boleh transfer dalam mangkuk ya, dah boleh dihidangkan untuk juadah ataupun lauk berbuka puasa untuk hari ini. Batuk pula. Dah. Sudah ke? Okey. So kita transfer dalam mangkuk, sedia untuk dihidangkan. Mudahnya masak bersama Haliza Maisuri. Nanti kalau you all dah try ya, sotong goreng kunyit pun dah masak ya. Kita dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.